Hello guys, selamat petang guys. Petang ni saya akan pergi rumah kampung isteri saya. Saya baru nak gerak sekarang ni. Sekarang ni jam 5. Saya nak pergi balik sana. Dia punya tu nak ambil anak punya isteri saya. Malam ni ada upacara orang Iban cakap Sara Bungai. Saya akan datang sana. Saya baru nak gerak seorang. Okay guys, saya gerak dululah. Yang ni jalan Sungai Bidut, dia punya tu, dia ni sungai Batarajang. Yang ni jabatan. Saya baru limpas jabatan Sungai Bidut ni. Pukul 5, tak tahu pukul berapa sampai sana. Lagi. Yang ni Batarajang. Okey guys, kita baru sampai ke Batu Lima. Area jalan hospital ni, hospital Batu Lima. Saya hari ni bukan apa lewat sebab saya pun tak tahu yang hari ni yang untuk apa tu, yang upacara Sara Bungai orang Iban cakap tu hari ni. Ingatkan besok. Mak dia pun baru beritahu saya tadi. Jadi terpaksa saya bertolak lewat sikit ya. Ini pun cuaca sini pun dah baru lepas hujan. Di KTP lain depan sikit ya. Saya nak isi minyak jap lah. Isi minyak jap. Tahu perjalanan dari sini pergi sana pun tak tahu sejam lebih ke nak 2 jam kot. Kita tengok keadaan macam mana. Boleh laju sikit nak bawa ke apa sebab dah lewat dah. Letak saya malam sampai sana. Okey guys, kita dah sampai share. Kita singgah isi minyak dulu lah. Depan tu Kemraskom. Singgah isi minyak je. Aduh, mana kosong. Kita singgah isi minyak. Share. Aduh, orang tu parking situ pula. Depan aku. Oh ada ni. Ada. Kita isi minyak lah guys. Okay guys, kita beli Red Bull lah tadi. Takut kita punya boring pula dalam kereta. Ada nak minum ke apa. Dengan gula-gula. Saya beli gula-gula 2 lah. Untuk spare dalam kereta. Saya beli gula 2 ni. Tu tak ada apa, kita beli apa tu gula-gula dengan Red Bull. Kita nak gerak ni. Sekarang pun dah pukul 6 dah. Pukul 6. Ini kok malam dah sampai sana. Kalau tak pecut laju je lagi. Saya dah keluar dah daripada share. Seberang pun ada Petronas. Seberang ada Petronas. Yang ni simpang apa tu? Simpang Kemraskom. Simpang Kemraskom. Kemunyang semua sini. Depan tempat lain ni. Kat tempat lain ni dia belok kiri ni Kemraskom. Guys, ini Kemunyang, kawasan Kemunyang. Tu Kemunyang. Simpang ni masuk sini, camp. Straight sana airport. Lepas tu baru tak sampai airport kita belok kiri ya. Lampu hijau kita pecut sikit. Lampu hijau kita jalan. Kereta saya pakai jalan tepi ni. Motor ni area Kemunyang. Area Kemunyang. Kalau seorang ni senang sikit bawa laju. Tapi mereka cakap sini pun kelajuan 90 km. Saya selalu bawa 100 juga.
bangunan rumahku baru buat sebelah sini. Cepat gelap ni guys, tak macam Semenanjung. Kalau Semenanjung tu dia tu rumah perubahan. Kalau Semenanjung tu dia punya 6.30 pun tak gelap lagi. Sini kalau dah 6.30 dia gelap dah. Tambah-tambah kalau ada hari hujan. Sekejap lagi kita belok kiri. Belok kiri pergi jalan Bintulu tu. Ni lapangan terbang straight. Mekah kita belok jalan Mekah Miri tu. Ini dia ada flyover kat atas tu. Kita belok kiri, kita follow Beza tu. Beza tu belok tu. Ataupun dia pergi Sibujaya. Sibujaya pun pergi sana. Ni kita belok kiri ni, pergi Bintulu. Inilah jalan dia pergi Bintulu. Tapi jalan di sini straight guys. Jalan sana straight. Ni. Ada. Sorry. Depan tu Kem Raskom. Bukan Kem Raskom, Kem Batu 14. Yang tadi apa tu, Kem Moya. Jalan straight, kita cucuk dulu guys. Tapi tak tahu dalam berapa pukul berapa kita sampai sana nanti. Jalan ni straight. Saya nak tekan lebih sekali pun. Okey guys, hujan dah berhenti dah. Kawasan sini ini kawasan area sekolah SMK Luar Bandar. SMK Luar Bandar. Pun kita sedang-sedang lah, bawa taklah laju sangat. Besok saya akan balik kampung saya sana lah besok. Kalau anak dengan isteri saya nak ikut, saya boleh. Ataupun dia nak tinggal sana lagi, kita tak tahu lah, nanti tanya dia. Ini pun sama juga, simpang Selangor. Boleh masuk sini ya, dia punya tu belok. Dia ada 2 jalan masuk. Depan sikit jalan nak pergi Mekah. Yang ni belok kiri, jalan nak pergi Mekah. Kita straight lagi. Ni jalan pergi Mekah. Belok kiri ni. Tapi kita jalan terus. Masa tak gelap lagi kita sampai ke sana. Banyak lori pula. Ni lori parking. Ni hentian. Kalau bas ni hentian sini. Kita straight lagi guys. Kita potong. Kita laju belakang. Saya laju pun dia laju ke.
Ni rumah panjang orang kan, tepi jalan Padang Borneo. Yang depan sikit rumah panjang isteri saya lah. Ni dia limpah ni sikit rumah panjang dia. Yang ni dia nak sampai dah. Dia kat jalan besar dia punya ni. Tapi saya dalam rumah saya tak ambil gambar lah. Bukan apa, menghormati tu. Ini tempat kubur tu. Ni rumah panjang isteri saya. Yang ni saya terpaksa belok U-turn depan. Ni rumah panjang orang juga. Seberang ada rumah panjang. Nang Sekar. Saya dah nak sampai dah guys. Saya terpaksa U-turn kat depan tu. Tempat depan tu ada tempat U-turn. Tapi sini kalau salah jauh, jalan salah jauh dia punya U-turn. Saya U-turn kat depan tu. Lepas tu sampai lah. Ada kereta. Okay, kita U-turn balik sana. Sebelah kiri sampai ada. Tapi gelap sikit lah sebab hari tu nak hujan. Hari baru lepas hujan. Okay. Sekejap lagi kita sampai. Okey lah guys, sekian saja video saya untuk hari ni sebab ni dah sampai dah kat kampung isteri saya.